Dua benda ni je. Lain dia tidak akan berfungsi. So, you boleh pilih carotid contoh. Alright. Pilih carotid. Load. Okay. See? Automatically dia akan buat subtraction. Saya belum pilih lagi. Saya pilih application je. Alright, dia akan automatically buat subtraction, processing subtraction data. Alright. So bila dia dah proses, boleh je pick ni, pick 3D. Alright. So you ada pre, you ada post. Tunggu sekejap, pup, dia akan subtract. Oh, itulah lagi senang. Faham? So kerja you see, nampak ada sampah kan? Ya. Main windowing sikit. Ingat sampah, ingat remove fragment. Tekan remove fragment. Alright, nampak dia terpilih dengan vessel ni. You click smaller. Dah. One more smaller. Okay. And then dilate. Add to recycle bin. Nampak ada benda ni? Klik visible, tekan. Dilate. Add to recycle bin. My windowing. Ambil gambar. Ya. Itulah cakap apa baru nak aku tak. Ambil gambar. Settle. Sudah. Alright. So another one. You have prime SP was one grain of. Ambil. Ada.